Dalam dunia yang serba moden dan pantas hari ini, ramai antara kita sibuk mengejar urusan dunia hingga terlupa tentang asas yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ilmu fardu ain. Ilmu ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi satu kewajipan yang menjadi ukuran amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ramai remaja Muslim yang tidak menguasai asas ibadah seperti bacaan solat dan hukum bersuci. Keadaan ini menimbulkan persoalan. Siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab memastikan ilmu fardu ain dipelajari dan diamalkan? Adakah tanggungjawab ini terletak sepenuhnya pada individu atau turut dipikul oleh ibu bapa dan kerajaan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan dan kemuliaan bagi setiap insan beriman. Dari sudut syariah, ilmu fardu ain adalah kewajipan individu yang mesti dipelajari oleh setiap Muslim yang baligh dan berakal. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi menjelaskan bahawa ilmu fardu ain meliputi 3 bidang utama, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Namun, tanggungjawab ini bukan sekadar di bahu individu. Islam menetapkan peranan kepada 3 pihak utama. Individu wajib mencari ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupannya. Ibu bapa wajib mendidik anak-anak agar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan ajarannya. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab menyediakan sistem pendidikan Islam dan peluang pembelajaran agama. Jelaslah tanggungjawab menuntut ilmu fardu ain adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya satu pihak semata-mata. Dunia kini menawarkan kemudahan teknologi tanpa batas. Namun dalam kemudahan itu, cabaran menuntut ilmu agama tetap wujud. Ramai yang leka dengan hiburan dan media sosial hingga lupa tanggungjawab terhadap ilmu agama. Namun begitu, syariah tetap relevan sepanjang zaman. Kewajipan menuntut ilmu tidak berubah, hanya cara pelaksanaannya yang berbeza. Kini, umat Islam boleh belajar di mana-mana, melalui kelas dalam talian, aplikasi Al-Quran digital atau ceramah agama atas talian. Teknologi bukan alasan untuk lalai, tetapi peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Kesimpulannya, ilmu fardu ain ialah asas kepada pembentukan insan yang beriman dan bertakwa. Ia merupakan tanggungjawab serta individu Muslim. Namun, ibu bapa, guru dan pemerintah turut memikul amanah besar untuk menyebarkan dan membimbing umat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Riwayat Al-Bukhari. Marilah kita bersama-sama menunaikan tanggungjawab ini dengan bersungguh-sungguh, kerana ilmu fardu ain bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya yang membimbing hidup kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.